Assalamualaikum, saya Uzma Rushdina binti Hanizam akan melaksanakan set induksi iaitu menonton dan mendengar lagu berkaitan kejiranan. Baiklah, pendekatan yang saya gunakan ialah pendekatan induktif, pendekatan bersepadu dan pendekatan tematik. Pendekatan induktif, murid memerhati dan membuat kesimpulan sendiri berdasarkan bahan video iaitu lagu sebelum guru menjelaskan isi pembelajaran. Pendekatan bersepadu pula, pendekatan ini menggabungkan elemen muzik, visual dan bahasa bagi membina kefahaman murid secara menyeluruh dan menyeronokkan. Pendekatan tematik pula, tema lagu yang berkaitan dengan kejiranan menghubungkan pelbagai aspek kehidupan harian murid dengan isi pelajaran. Strategi pula ialah strategi berpusatkan murid dan juga strategi berpusatkan bahan. Murid terlibat secara aktif, menonton dan memberikan respon. Guru hanya sebagai pemudah cara. Strategi berpusatkan bahan pula, lagu video dijadikan bahan utama pengajaran untuk menarik minat murid. Kaedah dan teknik yang saya gunakan ialah kaedah konstruktif dan juga kaedah pembelajaran kooperatif. Kaedah konstruktif, murid membina pengetahuan baharu melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri daripada video. Kaedah pembelajaran kooperatif pula, jika murid berkongsi jawapan atau berbincang bersama rakan, ini menunjukkan unsur pelajaran kooperatif. Teknik pula, saya gunakan teknik bercerita dan juga teknik sumbangsaran. Video dan lagu berperanan sebagai bentuk penceritaan visual. Teknik sumbangsaran pula, murid boleh memberikan pelbagai idea spontan tentang apa yang mereka faham daripada video. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Semua sihat ke? Sihat. Apa khabar semua hari ni? Baik. Semua sihat? Ada yang sakit ke? Ada. Ada yang demam? Ada. Demam? Okey, dengar tadi. Siapa kat sini yang suka menyanyi? Lokman suka. Okey, hari ni cikgu nak kamu semua menyanyi lagu Roman dan Hana. Omar dan Hana berbaik dengan jiran. Omar, Hana. Ya, Mama. Boleh ke rumah Bapa? Boleh? Boleh? Tolong beri buah-buah ni kepada jiran kita. Jiran? Ustaz-ustaz, pakcik Yahya dengan pakcik Hudaku jiran kita. Ada dua tarik kepada jiran. Jiran dan diri dan tukarkan. Jiran berlepas dan tukarkan. Semua pun jiran. Assalamualaikum Ustaz-ustaz. Waalaikumsalam. Kami mampu menerima. Terima kasih. Mari semua, mari pergi merawat Pakcik Yahya. Pakcik Yahya. Kerana Pakcik Yahya tidak sehat. Ya, mari-marilah Ustaz. Kita pergi sekarang. Nanti dulu Omar Hana. Kenapa? Ustaz nak bawa makanan untuk mereka. Kita berbaik dengan jiran, berbaik dengan semua masyarakat kita. Mari buat baik kepada jiran, jiran yang kiri dan juga kanan. Jiran belakang dan juga depan. Semua jiran. Assalamualaikum Pakcik Huda. Waalaikumsalam. Kami ada buah untuk Pakcik Yahya dan Pakcik Huda. Pakcik Yahya, makanlah buah ini untuk sihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Syuaili binti Nurhan dan dipanggil sebagai Cikgu Lili, akan melaksanakan langkah 1 iaitu memahami bahan yang terkandung dalam poster dan mengenal pasti isi tersurat dan juga isi tersirat. Baiklah, objektif yang saya lakukan ialah membaca dan memahami poster bertemakan kemasyarakatan dalam kumpulan dan menyenaraikan maklumat tersurat dan mesej tersirat daripada poster dengan betul. Seterusnya, saya melaksanakan 3 pendekatan
iaitu pendekatan induktif yang digunakan apabila guru memulakan pengajaran dengan memberikan contoh bahan sebenar, iaitu poster multimedia bertemakan kemasyarakatan untuk diperhatikan oleh murid. Murid meneliti teks dan imej pada poster serta memberikan maklum balas awal berdasarkan kefahaman mereka. Proses ini menunjukkan murid membaca bahan bukan linear secara kefahaman sebelum guru menjelaskan konsep sebenar isi tersurat dan isi tersirat. Bahan bukan linear itu bermaksud bahan bacaan yang tidak disusun dalam bentuk perenggan atau ayat panjang secara berurutan tetapi mengandungi maklumat dalam bentuk grafik, jadual, carta, gambar, rajah, peta minda dan juga poster. Pendekatan ini membantu murid membina konsep melalui pemerhatian dan penemuan kendiri dengan bimbingan guru. Seterusnya saya melaksanakan pendekatan didaktif iaitu diterapkan selepas aktiviti penerokan awal, iaitu apabila guru menjelaskan maksud sebenar isi tersurat dan isi tersirat kepada murid. Guru memberi contoh yang betul serta membetulkan sebarang kekeliruan semasa perbentangan kumpulan. Pendekatan ini mengukuhkan kefahaman murid terhadap konsep yang telah mereka temui secara induktif sekaligus memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai sepenuhnya. Akhir sekali, saya menggunakan pendekatan elektik yang digunakan apabila guru menggabungkan beberapa pendekatan dan strategi dalam satu sesi pengajaran. Dalam sesi ini, guru menggunakan gabungan pendekatan induktif dan didaktif semasa elemen teknologi bersama elemen teknologi seperti penggunaan LCD dan aplikasi spin wheel untuk meningkatkan pelibatan murid. Pendekatan ini juga menekankan pembelajaran kolaboratif melalui aktiviti kumpulan serta penilaian formatif menggunakan kaedah lampu isyarat bagi menilai tahap kefahaman murid secara menyeluruh. Baiklah, seterusnya saya melaksanakan 3 strategi, iaitu strategi berpusatkan guru dengan guru menerangkan maksud isi tersirat serta membimbing murid semasa aktiviti dijalankan. Seterusnya saya melaksanakan strategi berpusatkan murid, iaitu murid terlibat aktif dalam perbincangan kumpulan dan aktiviti interaktif menggunakan aplikasi spin wheel. Seterusnya saya melaksanakan strategi berpusatkan bahan, iaitu menggunakan poster dan LCD sebagai bahan bantu mengajar untuk menarik minat murid dan memudahkan pemahaman mereka. Dan akhir sekali, saya menggunakan strategi berpusatkan tugasan, iaitu murid melaksanakan tugasan mencari dan membentangkan isi tersurat serta tersirat secara berkumpulan. Seterusnya, saya melaksanakan 3 kaedah dalam sesi pengajaran ini, iaitu kaedah konstruktif dengan murid membina sendiri kefahaman tentang isi tersurat dan isi tersirat melalui pemerhatian poster serta perbincangan kumpulan. Guru pula hanya membimbing dan mengesahkan kefahaman murid di akhir aktiviti. Seterusnya, kaedah pembelajaran kooperatif, iaitu murid bekerja secara berkumpulan untuk mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Aktiviti ini menggalakkan kerjasama, perkongsian idea dan tanggungjawab bersama. Akhir sekali, saya menggunakan kaedah pembelajaran mastery, iaitu guru memastikan murid mencapai objektif pembelajaran termasuk memberi penjelasan tambahan kepada murid yang belum faham. Penggunaan kaedah lampu trafik membantu menilai tahap penguasaan murid. Seterusnya, dari segi teknik, saya menggunakan teknik sumbangsaran, iaitu menanyakan murid tentang maksud isi tersurat sebelum memberi penerangan dan murid menyatakan pendapat mereka berdasarkan pemahaman mereka. Seterusnya, saya melaksanakan teknik demonstrasi, iaitu menerangkan maksud isi tersurat dan memperagakan cara mengenal pasti isi tersurat pada poster. Dan akhir sekali, saya melaksanakan teknik simulasi, iaitu murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk mengenal pasti isi tersurat secara aktif dan membimbing murid di setiap aktiviti berkumpulan. Okey, baik murid. Kat sini cikgu akan bagi 3 emoji. Setiap kumpulan dapat 1. Fakri macam mana Fakri? Oh. Jadi, untuk emoji hijau ni, cikgu nak awak bagi interaksi kat cikgu kalau awak faham. Jadi kalau cikgu tanya faham atau tidak, kalau awak rasa awak faham, awak akan ni. Boleh? Boleh. Okay. Kalau untuk ini, ni kurang faham. Okey? Kalau ini pula tak faham langsung. Okey? Okey, jadi sini cikgu akan bagi juga berkaitan dengan poster yang kita akan belajar pada hari ini. Bulan
Jadi berdasarkan lagu yang cikgu ajar tadi, awak belajar pasal apa hari ni? Jiran. Jadi Jadi poster yang awak dapat tu, cikgu akan ajar berkaitan dengan amalan beradab bersama dengan jiran. Okey, jadi kat sini cikgu ada paparan juga berkaitan dengan amalan jiran tu. Jadi cikgu nak awak tafsir dulu apa yang awak nampak dekat dalam poster tu. Kalau awak tak nampak kat sini, boleh nampak dekat kertas. Sapu sampah. Nampak ke? Sampah. Angkat tong sampah. Jadi sekarang ni cikgu nak ajar berkaitan dengan dua perkara. Pertama, isi tersurat dan yang kedua, isi tersirat. Jadi, siapa boleh bantu cikgu isi tersurat tu apa? Siapa nak volunteer? Lokman. Siapa? Michael Pick. Dia nak cikgu pilih. Siapa yang volunteer? Okey, Fahmi. Tersurat tu apa? Yang tersurat kat sini. Itu bukan. Maksud tersurat tu yang kita nampak. Yang kita nampak. Betul. Jadi maksud tersurat tu apa yang kita nampak dengan jelas berkaitan dengan bahan yang kita pelajari. Jadi saya nak setiap kumpulan berikan 3 isi tersurat yang awak dapat. Jadi boleh bincang secara kumpulan. Tunjuk Rojan je. Isi tersurat. Kita belajar tersurat dahulu. Kenapa tu langkah tu macam tak berbincang ya? Betul juga. Soal pakai idea bati. Bincang ke? Ada yang tak baca ke? Okey, angkat barang. Zamir, berbincang Zamir. Angkat barang dengan kawan. Saya tak tanya lagi. Isi tersurat dia tong warna hijau. Di panci Yaakob ke? Kita nampak. Okey, dah bersedia ke nak bagi jawapan ke cikgu? Dah. Okey, sekarang ni cikgu nak bermain dulu. Jadi cikgu akan spin. Confirm, Lokman. Siapa yang terkenal? Kita kira sama-sama dengan cikgu. Kira sampai 3. Serentak. Kira sampai 3. 1, 2, 3. Siapa yang keluar tu? Nina. Okey. Nina, apa isi tersurat yang kamu pelajari bersama dengan ahli agama? 3. Tak ada 3, 1 je lah. Saya rasa isi tersurat dia bekerjasama. Mana yang kamu nampak bekerjasama? Bekerjasama dia angkat topik sama-sama. Okey. Lepas tu dia bersama-sama bersama. Kita ketemu surat. Isi tersurat ni, apa yang kamu nampak tu memang dia tengah menyapu, tengah tolong kawan. Tapi sebenarnya dia nampak dengan jelas. Contohnya perkataan yang ditulis dekat situ. Wah, apa
Satu isi tersurat. Orang kawan tolong menolong angkat bangku. Okey, angkat tutup. Seterusnya yang terakhir. Hakim. Bagus Hakim, bagus. Ada budak menyapa ke masyarakat. Salah. Dan cikgu kata tadi, jangan boleh nampak. Budak-budak menghormati yang tua. Okey, jadi cikgu nak awak bagi emoji dekat cikgu. Awak pilih emoji mana? Ni, lagi siapa lagi? Okey, silakan. Tiga. Okey, faham. Yang tengah ni? Ini. Apa yang awak pulang tu faham? Oh, dah faham. Jadi, awak semua faham tak isi tersurat apa? Awak dah tahu tak kepentingan isi tersurat tu apa? Isi tersurat tu, bila awak boleh faham, awak boleh mentafsir dan memahami teks tu secara langsung. Jadi penting untuk awak faham apa itu isi tersurat. Seterusnya, okey, kita akan belajar apa tadi yang seterusnya? Okey, siapa nak volunteer isi tersurat tu apa? Zamir. Isi tersirat tu apa? Isi yang kita apa? Bangun Zamir, bangun. Main sikit Zamir. Syat dah tak Isi tersirat tu adalah isi yang terkandung balik isi surat kita. Okey, betul. Tengok kan? Jadi isi tersirat ni benda yang terkandung yang kita tak nampak tapi kita dapat faham. Sebab itulah kita perlu memahami dulu isi tersurat tu apa. Jadi, cikgu nak awak bincang juga dengan kawan awak apa isi tersirat yang awak nampak. Rumi macam awak tapi awak ada masalah. Kenapa awak tak nak berbincang dengan kawan awak? Duduk belakang ke ada masalah ke? Ada. Loma. Oi, Ya ada, boleh. nak menghormati. Sini-sini. Pakai apa lebih? Makan. Memang kena sejam kan? Alif Saleh tak? Okey, semua dah cari ke? Dah boleh jawab soalan saya? Okey, jom kira sampai 3. Saya nak pilih 3 orang yang di luar. 1, 2, 3. Sorry, saya ingin. Okey, Azrul. Satu isi tersirat. Mami tolong, Bang. Kawan boleh bantu. Mami. Awak baik dia. Boleh sama. Okey, betul.
Seterusnya Rini. Raja. 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 Apa isi ketidak yang awak nampak? Tak dengar? Bukan kejiranan yang apa? Okey, betul. Okey, yang terakhir. Okey. Tidak. Okey. Bagus. Okey, betul. Jadi awak faham ke apa isi ketidak yang dalam poster yang saya baca tu? Kurang faham ke? Okey, faham. Oh, Syafiq faham. Okey, lagi. Bagi emoji. Emoji. Okey, betul. Lagi? Emoji. Emoji. Kenapa ada kurang faham? Kenapa awak kurang faham? Saya cuma confuse apa maksudnya silat yang kita nak korek dalam ni. Silat yang boleh korek dalam tu. Apa bola tersilat tu, apa yang kita nampak? Contohnya okey, contohnya dekat sini kan, kita nampak orang ni saling tolong-menolong. Jadi apa kesan tolong-menolong? Bukan. Kesan tolong-menolong nampak betul. Selain tolong-menolong, kita nampak juga ada orang prihatin dengan kawan dia. Macam isi tersurat yang awak nampak kan. Jadi kat sini kita boleh nampak lah hubungan harmoni antara masyarakat, antara kejiranan. Kita boleh nampak macam-macam lah kat dalam isi tersurat tu. Faham tak? Okey, ada faham? Okey, ada faham. Okey, bukan? Faham? Okey, faham. Langkah ini ialah murid dapat membina dan membaca 4 ayat lengkap berdasarkan nilai murni yang terdapat dalam poster dalam bentuk peta minda digital secara kreatif dan kolaboratif. Pendekatan yang digunakan bagi langkah ini ialah pertama, pendekatan induktif, iaitu murid bermula dengan memerhati contoh nilai murni yang terdapat dalam poster, kemudian membuat kesimpulan sendiri tentang nilai-nilai tersebut melalui pembinaan peta minda digital. Pendekatan ini membantu murid membina kefahaman baru berdasarkan contoh yang diberikan. Yang kedua ialah pendekatan bersepadu. Pendekatan ini menggabungkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran bahasa, iaitu membaca dan menulis ayat lengkap, kemahiran TMK, iaitu penggunaan aplikasi Canva, serta kemahiran sosial, kerjasama dan komunikasi berkesan dalam kumpulan. Pendekatan yang ketiga iaitu aktiviti ini berpaksikan tema kemasyarakatan dengan subtopik jiran tetangga yang menggabungkan nilai murni dan kemahiran teknologi dalam satu aktiviti pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Strategi bagi langkah ini ialah yang pertama, strategi berpusatkan murid, iaitu murid memainkan peranan utama dalam aktiviti pembelajaran dengan merancang, membina dan membentangkan peta minda digital mereka. Guru berperanan sebagai fasilitator yang membimbing dan menyokong proses pembelajaran murid. Yang kedua, strategi berpusatkan tugasan. Aktiviti ini berfokus kepada tugasan utama, iaitu menghasilkan satu peta minda digital yang mengandungi 4 ayat lengkap berkaitan nilai murni yang dipelajari. Tugasan ini membolehkan murid menunjukkan kefahaman dan aktiviti mereka. Kaedah yang digunakan bagi aktiviti ini ialah kaedah pembelajaran kooperatif, iaitu murid bekerja dalam kumpulan kecil, iaitu 5 hingga 6 orang untuk berbincang, berkongsi idea dan bekerjasama dalam menyiapkan tugasan. Kaedah ini menggalakkan semangat bekerjasama dan tanggungjawab bersama. Yang kedua, kaedah pembelajaran konstruktif. Murid membina sendiri pengetahuan baharu dengan menghubung-kaitkan maklumat daripada poster kepada peta minda digital yang dihasilkan. Kaedah ini memberi peluang kepada murid untuk membina pemahaman secara aktif. Yang ketiga, kaedah projek, iaitu mini projek digital. Aktiviti ini menghasilkan peta minda digital menggunakan Canva dianggap sebagai satu mini projek yang menilai keupayaan murid dalam aspek isi kandungan, ketepatan bahasa, kreativiti dan kerjasama kumpulan. Antara teknik pengajaran yang digunakan ialah teknik demonstrasi, iaitu guru menunjukkan langkah-langkah menggunakan aplikasi Canva sebelum murid memulakan tugasan bagi memastikan murid memahami cara penggunaan aplikasi dengan betul. Yang kedua, teknik sumbang saran, iaitu brainstorming.
Murid membincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti 4 nilai murni yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam peta minda digital mereka. Yang ketiga ialah teknik pembentangan lisan, iaitu beberapa kumpulan dipilih untuk membentangkan hasil peta minda masing-masing dengan membaca isi kandungan menggunakan sebutan, intonasi dan ekspresi yang betul di hadapan kelas. Semua dah faham apa yang belajar kita tadi? Dah faham clear tu? Okey. Semua nampak kita semangat ke semua bagai? Oi. Okey, pergi tu. Sekarang cikgu nak uji kemahiran kamu menggunakan teknologi dan juga kemahiran berkumpulan. Okey, siapa pernah menggunakan Canva sebelum ni? Alif Akmal. Ada yang tak tahu menggunakan Canva? Okey, ramai tak tahu menggunakan Canva tak apa? Okey. Hari ni cikgu nak kamu buat peta minda daripada nilai bunyi yang kamu belajar tadi dalam poster. Nilai bunyi yang berada dekat bawah ni. Apa nilai bunyi yang ada dekat bawah tu? Okey, korang. Daripada kumpulan saya. Nadia, apa nilai bunyi yang ada dalam poster tadi? Okey. Yang bawah, yang bawah. Jawab. Okey. Niza. Hati. Okey. Zairul. Menolong. Okey, Hakim. Okey. Sekarang cikgu ada bagi link Canva kan dalam kelas. Okey, cikgu nak kamu buka link tersebut. Boleh dah buka. Buka link Canva yang kita tadi. Ini dah buka link Canva. Okey. Sekarang cikgu nak kamu buat daripada 4 nilai tadi, saya nak kamu buat satu ayat lengkap berdasarkan sila nilai tadi. Okey, contoh peta minda yang cikgu dah buat. Okey, kalau kamu tak tahu lah macam mana nak buat. Okey, untuk yang pertama kamu boleh tambah kat page tu tambah pusat baru. Untuk setiap kumpulan buat satu. Jadi tambah satu page bagi setiap kumpulan kamu. Kemudian kamu boleh tekan design ni. Okey, kamu boleh pilih contoh template mind map yang disediakan. Pilih satu. Kumpulan Roman boleh pilih template yang lain selain cikgu. Kalau nilai dan kamu pilih creativity. Okey, cari awak punya template. Pilih awak punya nak macam mana. Bagus sana kumpulan awak. Kemudian lepas yang pertama tu, okey, awak letakkan tajuk di tengah-tengahnya iaitu nilai bunyi terhadap jiran. Okey. Tambah teks dekat tepi tu. Tambah teks. Dapat belum? Kumpulan 1 punya template tak nampak lagi. Kumpulan 1. Ini saya
Jangan cek binti. Ya, kena tema kejiranan dia. Pakai otak tu. Tema kejiranan. Ingat buat ayat lengkap, kena ada subjek, predikat dan lupa. Kau tak gambar apa tengok? Kau tak gambar apa? Ni berbincang dalam kumpulan. Bincang. Bincang dulu. Bincang dalam kumpulan. Ni kumpulan ni tak nampak macam berbincang pun. Michael Pitt. Okey, bagus kumpulan ni. Okey, boleh sambung ayat seterusnya. Okey, ingat tema tak ada baca. Huruf besar, huruf kecil, jangan salah. Michael Pitt. Ada lagi kumpulan yang tak siap lagi? Kumpulan satu dah siap? Kumpulan dua? Kumpulan tiga? Kumpulan empat? Okey. Okey, sekarang saya nak dari setiap kumpulan baca satu ayat dia. Kita mulakan dengan nilai bertanggungjawab. Kumpulan satu, ada wakil? Satu nilai bertanggungjawab, bacakan ayat yang nilai bertanggungjawab. Jika bertanggungjawab, kita tidak dapat memberikan kepentingan dan menunjukkan semangat pembaruan. Okey, kawan-kawan bagus tak Hafiz baca tadi? Okey, kumpulan dua angkat tangan. Okey, korang wakil baca untuk nilai di hati. Baca ayat. Okey, baca Fahmi. Jika berkaitan dengan jiran yang menghadapi kekurangan Sabar, perlahan. Dengan interaksi yang betul. Ia memberi hati kepada jiran yang menghadapi kesusahan, menunjukkan keprihatinan dan semangat kejiranan yang tinggi dalam masyarakat.
mestilah perempuan menghormati sesama jiran yang terdiri daripada sebagai kaum dan juga kita. Okey, bagus. Walaupun agak kurang panjang ayatnya, tak apa. Cikgu. Okey, kita faham apa yang kita belajar sebentar tadi? Apa 4 nilai yang kita belajar tadi? Penting tak kita amalkan nilai murni dalam kejiranan kita? Penting. Kenapa penting? Okey, bagus. Soalan lagi, kenapa kita kena amalkan nilai murni ni? Okey, betul. Betul. Tak ada gaduh. Tak adalah maksudnya perbezaan lah antara jiran. Berikut merupakan hasil kerja murid yang telah berjaya menghasilkan peta minda. Keempat-empat kumpulan berjaya menghasilkan peta minda dengan sangat kreatif dan kolaboratif. Lakonan nilai murni berdasarkan situasi kemasyarakatan dipersembahkan oleh Auni Frizana binti Jamaluddin. Objektifnya melakonkan satu situasi pendek berkaitan amalan nilai murni antara jiran dengan sebutan, intonasi dan ekspresi yang tepat. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan berasaskan murid seperti aktiviti memberi peluang kepada murid untuk menerajui pembelajaran sendiri melalui perbincangan kumpulan, pembahagian watak dan persembahan lakonan. Guru hanya bertindak sebagai pemudacara dan pembimbing sepanjang aktiviti dijalankan. Seterusnya, pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman. Murid belajar melalui pengalaman sebenar dengan melakonkan situasi kehidupan harian bagi menghayati nilai murni. Kaedah yang digunakan ialah kaedah lakonan atau main peranan, iaitu murid melakonkan situasi kemasyarakatan seperti gotong royong, amalan berjiran atau berbudi bahasa bagi mengaplikasikan nilai murni yang telah dipelajari. Dan teknik iaitu teknik perbincangan kumpulan, murid bekerjasama merancang jalan cerita dan membahagikan peranan. Seterusnya, teknik pemerhatian dan soal jawab, iaitu guru serta murid lain menilai dan memberi maklum balas terhadap lakonan dengan menjawab soalan seperti apakah nilai murni yang ditonjolkan. Seterusnya, teknik peneguhan positif, iaitu guru memberikan pujian, bintang dan maklum balas penambahbaikan kepada kumpulan bagi menggalakkan motivasi dan keyakinan diri. Baiklah murid, seterusnya kita akan buat satu aktiviti yang menyeronokkan. Siapa suka berlakon? Berlakon dalam kelas ni ramai berlakon saya nampak waktu-waktu ni. Oh, ada Okey, hari ni cikgu nak kamu semua buat lakonan berdasarkan peta minda nilai murni yang kita dapat tadi. Apa nilai murni tadi? Bertanggungjawab, berhati, berhormati. Okey, bagus. Baik, sekarang ni cikgu akan bagi 3 situasi untuk kamu pilih. Kamu boleh pilih antara 3 situasi ni dan kamu boleh lakukan satu lakonan pendek secara ringkas bersama ahli kumpulan kamu dan terapkan nilai-nilai murni dalam situasi. Pertama, boleh baca situasi apa? Aktiviti gotong royong di kawasan perumahan. Okey, bagus. Seterusnya, situasi berkongsi doa berbuka bersama jiran. Dan akhir sekali, membantu rakan yang terjatuh semasa di taman permainan. Okey. Jadi untuk lakonan ni, cikgu dah sediakan beberapa prop. Kamu boleh gunakan prop lakonan ni. Pertama sekali kita ada prop ni. Penyapu. Ini penyapu. Seterusnya ini apa? Ini apa? Seterusnya apa ni apa? Kalau kita luka.
Tu apa gotong royong di kawasan rumah? Iza makcik-makcik, alik-alik tu KJK surau. Cik, dia kena cakap apa? Manurut kemahan. Ada lawan canda. Zamin. Aku tolak Zamin. Tapi main ingat ya murid-murid, masa berlaku nanti gunakan intonasi yang sesuai dan juga mimik muka yang sesuai dengan situasi yang kamu lakukan. Jangan buka hamba dan perasaan. Mimik muka, Fahmi. Mimik muka. Tunjukkan ilmu itu dengan perbuatan. Jangan suka nanti anak bercakap je, tapi cikgu nak kamu buat perbuatan sekali. Buat not ni okey. Cuma nak buat video tak boleh. Baiklah, ada lagi 8, 4, 3, 2, 1. Okey, jadi kumpulan 1 dah bersedia ke? Kumpulan mana yang bersedia nak lakon? Satu. Kumpulan aku boleh. Betul kau. Tunggu nak panggil kumpulan 4. Kumpulan 4 boleh? Bangun. Intern satu masuk intern. Ada kecil. Kamu nak buat situasi apa? Bermain di taman permainan. Okey, problem. Nampak boleh raja. Kalau kita bahaya tadi. Ahli kumpulan 4 lah. So bagi kami kami adalah rakan-rakan pemain taman dan dia adalah rakan yang akan bantu kami. Minyak yang masak on this day Mami. Ya Allah. This is the end.
Panjang tak sikit. Muka sakit tak ada nampak. Tapi tolong kaki saya sakit sikit. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak tanya nilai apa yang ditunjukkan oleh kumpulan 4 ni? Okey, ada lagi ke nilai lain? Yang nilai? Jadi, best tak persembahan orang ni? Sama yang paling best. Okey, bagus. Markah benda 5 bintang. Jadi cikgu nak tanya berapa bintang untuk kumpulan 4 ni? 5. Kuat lagi, kuat lagi. 5. Oi, parah juga. Sampai soal 5. Terima kasih. Kumpulan 3, Center. Masuk kita yang kamera. Sekian pilih 5 promosi di water. Ada promosi. Okey, bagus-bagus. Okey, silakan. 1, 2, 3. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kami punya tajuk adalah juga promosi juara. Saya mulakan ini adalah wataknya adalah kawan pada Mimin. Saya adalah kawan pada Dini. Dan dia pula wataknya sebagai jiran dan kawan keluarga. Mimin adalah anak Roman. Mana dapat situ? Tengok mana dapat. Dan Roman adalah ayah pada Dini. Saya ayah Dini. Apa je habis? Alhamdulillah rezeki hari ni. Tapi kena ingat diri anakku. Rezeki yang berkat ni kita kenalah berkongsi bersama. Betul Pak Cik Roman. Saya pun teringat ada jiran dekat hujung sana tak makan lagi untuk buka puasa. Kalau macam tu, apa kata kita bawa si juara ni dengan mereka yang baru pindah tu? Kita boleh bantu sama kan? Terima kasih boleh hantarkan supaya nanti bila dah buka puasa dia orang tak makan makanan tu. Baiklah, bagus kamu semua ni. Nilai tolong-tolong ni lah yang kita nak, yang kita terapkan dalam keluarga ni. Ayah suka tengok. Tengok ayah. Bila kita berkongsi rezeki ni, Allah nak makan lagi lah rezeki pada keluarga kita. Baik, Ustaz. Sikit. Amin. Okay, baiklah. Alhamdulillah. Baiklah kita duduk dalam berbuka ni. Jadi, nak minta tolong Atin tu bacakan doa berbuka. Ini sebelum tak ada semua. Amin. Alhamdulillah. Ini dah. Okey, terima kasih. Kita akan sama untuk penambahbaikan. Cikgu nak kumpulan 3 lepas ni kuatkan lagi suara Okey, berapa bintang untuk kumpulan 3? 5. Okey, bagus. Seterusnya cikgu nak panggil kumpulan 2 pula. Let's go aja. Okey, cikgu nak ingatkan lagi sekali. Prof, jangan lupa pulangkan Ustaz Luman tolong jangan punya orang lain. Silap.
Malah apa ini ni yang belakang kan? Seminggu mesti berteroyong. Seminggu mesti berteroyong. Ada barang ni, kamu ni apa? Kecil tak? Kita ni tolong macam kawan-kawan seorang ni. Kita senang ni, boleh buat seorang. Tak pergi dah ambil barang. Yang dia siap. Yang mana kira itu sampah dia. Sampah sana. Nak minta sponsor vacuum ni. Vacuum mahal. Jadi kita dispute. Kita sebagai orang yang duduk berjiran dalam kawasan kejiran kita jadi public bersama sebagai jaga sebagai faham. Okey, jaga kebersihan kawasan. Okey, apa? Berapa bintang untuk kumpulan 2? Jadi, kumpulan habis sekali. Kumpulan 1. Lakukan situasi. Ada waya. Apa situasi yang kamu nak lakukan? Okey, 1, 2, 3. Mula. Ambil kumpulan 1, saya berperanan sebagai Pak Mael, Rajin sebagai Hafiz, Hakim sebagai Azman, Zaidah sebagai Zaidah sebagai Imam, dan Farah sebagai Alhamdulillah, hari ni cuaca elok. Senang kita nak buat majlis buka kat depan rumah ni. betul tu Kak Ina. Zaman dulu masa Ramadan memang susah kerja ni. Sikit dari semua jiran luar masak sama-sama, kongsi rezeki. Assalamualaikum. Tapi bawa buku lapuk. Saya rasa tadi sikit je. Tapi mak kata tak apa. Kalau kongsi nanti Allah tambah lagi rezeki. Betul lah kata Mak Hafiz tu. Sini nanti Kak Ina tambahkan lagi kali 40. Cukup lagi untuk meja ni. Saya kalau Saya semua wah boleh betul lah ni. Saya ingat sini je depan. Waalaikumsalam. Teman. Cepat buka baju. Oi. Budaya Kelantan ni. Cepat buka baju. Dia buka baju. Tapi saya tak boleh jangan tak nak makan ni mana boleh. Tak apa. Di bulan Ramadan ni kita kongsi je apa yang ada. Yang penting kita ikhlas saling berkongsi. bayar kalau Betul lah Azman. Kalau semua orang nak cukup baru nak kongsi kita nak kongsi. Baiklah, apa kata saya follow susun ni. Pun saya dah lama tak makan ramai-ramai ni. Okey, lepas tu. Sangat bagus. Kumpulan 1, terima kasih. Apa nilai dalam kumpulan 1? Dan boleh tuan satu? Kongsi rezeki. Bagus. Okey, itu sahaja laporan kita hari ini. Jadi, cikgu dah puji untuk kamu semua hari ini. Tepuk tangan itu dia sendiri.
Melaksanakan penutup, melaksanakan kuis secara interaktif. Baiklah, objektif pembelajaran saya ialah mengenal pasti jenis-jenis nilai murni terhadap masyarakat. Baiklah, pendekatan yang saya gunakan ialah pendekatan elektif dan pendekatan deduktif. Pendekatan elektif ialah menggabungkan ICT iaitu menggunakan aplikasi WordWall, elemen permainan dan juga ganjaran dalam satu aktiviti pembelajaran. Pendekatan deduktif pula, murid mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari untuk menjawab soalan daripada konsep kepada contoh. Strategi pula, saya gunakan strategi berpusatkan tugasan dan juga berpusatkan murid. Berpusatkan tugasan iaitu fokus utama aktiviti ialah melengkapkan kuis. Strategi berpusatkan murid pula, murid menjadi pelaku utama dalam menjawab dan berinteraksi secara aktif. Kaedah yang saya gunakan ialah kaedah bermain dan juga kaedah pembelajaran mastery. Kaedah bermain iaitu kuis berunsur permainan menjadikan pembelajaran menjadi seronok. Kaedah pembelajaran mastery pula iaitu kuis digunakan untuk menilai tahap penguasaan murid terhadap isi pembelajaran. Teknik yang saya gunakan ialah teknik simulasi. Apabila murid membaca kuat dan mewakili kumpulan, ia memberi kesan seolah-olah bermain peranan di hadapan kelas. Baiklah, seronok tak ada Orang yang tinggal berhampiran dengan kita. Ekosistem yang konsep di dalam. Kalau kau punya cikgu ada hadiah. Siapa boleh jawab cikgu bagi hadiah? Okey. Siapa nak jawab? Bagus baca. Okey. Lepas baca. Saya nampak itu. Saya jadi ada pelajaran jam masuk oleh puteri saya dulu. Menghubungi polis dengan segera. Ya, betul. Sorry. Terusnya, siapa nak jawab? Farah. Bahaya. Siaran jiran yang sakit merupakan sikap prihatin terhadap jiran. Betul ke? Seterusnya, siapa? Cuba. Dia bangun. Jangan kelanitan lah. Rumah Makcik Salma telah terbakar. Salah. Yang manakah bukan merupakan sikap prihatin terhadap Makcik Salma? Merakam. kisah hidup Makcik Salma. Ya, yang rakam.
jika harmoni sesama jiran, jika saling mengambil berat antara satu sama lain. Betul ke? Jawapan dia. Okey. Siapa nak jawab? Syafiq. Ya. Ya. Betul. Juga boleh disayangi ya. Okey, inilah siapa nak jawab. Saya bagi 2. Ui. Seorang dia, dia tak tahu gimana dia. Lagi 2 dia. Lagi dia jawab. Lagi 2. Okey, dua. Amalan bagi semua jiran yang berada dapat yang mana? Menunjukkan kehidupan yang bahagia. Bukan mencari kegembiraan. Yang mana paling tepat? menunjukkan kehidupan yang harmoni. Yakin? Yakin. Yakin? Nanti tak jawab. This is the end.